paruh. Ada kodok lah ni pada jalo kita. Kita pergi hijau ke tepi. Okey, jalo ikan. Kita pergi jalo belibis. Hari ni kita nak pergi Pak Besuh capok burung belibis. Tu dia. Capok burung belibis dengan jalo tak. Dia kita tengok ada kodok ibu tahu tapi dia kata ada telur yang lagi mesem empuk tak. Betul mesem empuk tak. Ada telur ibu lagi tak. Kita tengok. Ni kita tengok kawasan belibis buat sehari tak. Tengok. Tengah aku. Tengah gong. Dia kata depan lagi bucu-bucu ni. Kita turun lagi. Ni lah ni siapa dah tepat dia. Dia tengah cedek jala untuk nak jala burung belibis. Kita tengok nak boleh ke tak. Dia kata situ lah ni pecah lipat dah. Jadi kita kena selalu ke. Lepas lagi kita kongal. Kita tengok dia jalan selalu. Dia tak boleh jalan dekat ni. Kalau kita jalan dekat, dia takut dia lari. Jadi kita kena jalan selalu. Nanti dia lepas lalu kita lagi lalu. Tunggu. Lun dalam tahun ni lah sama Wan Henok Vietnam. Meru sudah paruh. Ada kodok lah ni pada jalo kita. Kita pergi hijau ke tepi. Mana tak lari. Dia ibu kodok. Toko nak. Dia. Kaju. Tubik gok dah. Atau yenok ni bunga ni. Saya lagi. Tadi ya. Ibu. Ni bagai yo. Aku mau lek. Nak panggil bunga belibis. Me. Ada sana saya. Sekor tak? Jalan nak. Jalan ni boleh dah. Seng ni. Ni tengah jalo ikan kita jalo burung hari ni dah. Ulo hijau hai busuk bangga. Kita akak jalo lepas tu kita tengok telur dah putih. Ni lepas kita akak jalo kita tengok telur putih ada. Mana telur yo. Nak telur jo. Ni telur. Apa ya? 3 ni milet 10. Lebih putih. Himbu ya. Kita ambil balik beladir. Okey, jalo ikan. Kita pergi jalo belibis.